Cara nak pakai cincin ajaib ni supaya kau punya sulaman FG Nerd tu lebih rapat ataupun lebih gigitan dia lebih kuat lah. Okay, cara dia senang je. Okay, kau ambil main line ni. Lepas tu kau lilit dekat kau punya jari. Lebih kurang dalam 3 lilitan macam tu. Okay, lepas tu kau orang tarik lah. Okay, ini confirm dia punya gigitan dia tu rapat. Lepas tu dia punya sulaman dia tu kemas kuat gila. Okay, kalau sebelum ni kita kena pakai kain buruk, kita belit kat kita punya jari. Lepas tu baru kita ikat main line, tarik main line. Lepas ni tak payah dah. Tak perlu dah pakai kain ke ataupun tak perlu dah pakai baju. Kau pakai je cincin ajaib ni. Okay, kau nak tarik sekuat hati pun boleh, tak ada masalah. Okay, jadi untuk cincin ni sangat berguna. Lagi satu yang aku suka dengan cincin ni, dia ada getah, dia ada ring dekat dia punya lengkong dia tu, lengkong cincin ni lah. Jadi kau punya tali ataupun kau punya leader tak luka ataupun tak berbulu. Okay, jadi kepada yang berminat dengan cincin ajaib ni untuk kau buat FG yang lebih kemas, boleh dapatkan lah. Saiz dia kecil ni, senang lah kau nak isi dalam box untuk bawa pergi mancing. Memang ngam gila.